bisnes baru memang gagal untuk tempoh 12 bulan yang pertama. Okey, aku banyak tengok statistik kan, orang yang buat bisnes kan, gulung tikar dalam setahun yang pertama. And orang kita ni suka cakap tak ada rezeki kot bro. Tapi sebenarnya kan, statistik yang aku baca dan aku tengok kan, ada trend tau. 90% bisnes baru memang gagal untuk tempoh 12 bulan yang pertama. Dan yang paling sedih tu bukan sebab produk diorang teruk, tak. Tapi sebab founder sendiri tak bersedia. Okay, pertama sales. Kau tahu tak, kajian Harvard ada tunjukkan 80% bisnes kecil ni gagal sebab tak tahu nak jual kan. Bukan sebab diorang tak ada produk, tapi sebab tak tahu siapa nak beli barang dia dan kenapa orang nak beli. So, orang bukan beli sebab kau, tapi sebab masalah yang dia nak selesaikan bila dia beli dengan barang kau. So, kalau kau tak tahu masalah diorang ni apa, produk tu akan cuma jadi hiasan je kat dalam rumah diorang kan. Jadi sebelum kau fikir nak bayar ad sampai RM10,000, kau kena tanya diri kau dulu, produk kau tu bantu selesaikan masalah siapa? Masalah kau punya klien ke, ataupun itu hanyalah kau punya appetite? Okay, nombor 2, preparation. Ramai orang mula bisnes ni ikut trend kan. Orang jual kek batik, dia nak mula jual kek batik. Orang nak jual baju, dia nak jual baju kan. Orang buat kopi, dia nak buat kopi kan. Tapi bila market tu dah concentrated, dia akan terus menjadi bubur lah. Padahal preparation tu bukan sekadar cari supplier, tapi termasuklah kau kena analyse kau punya competitor, kau kena kira kau punya working capital, kau kena faham cash flow kan. Okay, aku bagi contoh. Usahawan sekarang ni ramai yang buat bisnes tapi dia tak tahu benda-benda yang simple. Macam contoh, macam nak kira kau punya margin kan. Margin 30% tu bukanlah untung bersih sebenarnya kan, itu untung kasar. So bila dia campur dengan kos operasi, marketing, gaji staff, semua, barulah dia sedar yang sebenarnya dia tengah negatif kan. So untuk selamat, business plan memang kena ada daripada awal. Kalau tak, kau sebenarnya tengah berangan-angan untuk buat bisnes tu. Okey, yang ketiga adalah effort kan. Kau kena tahu apa beza orang berjaya dengan orang give up. Konsistensi. Aku bagi kau satu contoh lah, Elon Musk. Elon Musk dia kerja 1 jam seminggu masa dia mula Tesla dulu. Dan kalau kau kenal Jack Ma pun, dia kena reject 30 kali tapi dia tak pernah give up. So kalau kau baru buat bisnes seminggu, dah cakap bisnes kau ni susah lah, penat lah dan sebagainya, so aku rasa bisnes memang tak sesuai untuk kau. Bisnes ni sebenarnya macam kau pergi gym lah, kau workout kan. Hasil dia akan datang berbulan-bulan atau bertahun-tahun lepas kau buat benda tu consistently setiap hari kan. So dia berterusan, dia bukanlah okay, kau workout hari ni kau terus kurus, tak lah. So aku pun sendiri pun nak kuruskan badan pun ambil masa bertahun juga. Tapi usaha dengan strategi tu untuk aku sangat penting supaya satu hari nanti kemenangan akan berada di tempat kau lah. Okay, yang keempat ni part yang paling penting. Yang keempat adalah brain ataupun ilmu. Ilmu ni is the most important thing when you want to start anything, whether in business or in your personal career. So dia adalah keperluan. Ramai orang, kita memang nak cepat kaya. Bila buat something nak cepat kaya, tapi malas nak belajar. So nak tahu beza antara bisnes yang berjaya dengan yang tak berjaya ni, sebenarnya beza dia adalah bisnes yang berjaya dia sentiasa upgrade ilmu. Bisnes yang tak berjaya dia tak ikut trend semasa dan tak belajar lah daripada kesilapan lalu dan juga current trend. So aku bagi contoh lah, kalau kau buat bisnes, kau kena baca buku, kau kena join seminar, kau kena cari mentor untuk bisnes korang kan. Macam contoh Shopee dulu pun rugi RM4 bilion setahun lah masa awal operasi tu. Tapi diorang ni belajar dari data dan juga behavior user kan. So sekarang diorang antara gegasi e-commerce terbesar lah dekat Asia Tenggara. So that's why aku nak emphasize kat korang, kau kena belajar cepat, ubah cepat dengan grow cepat. So kalau kau nak bisnes korang ni tahan lama, bertahun-tahun, 4 benda ni sangat penting untuk memastikan kejayaan bisnes korang. Iaitu pertama adalah sale, second adalah preparation, third adalah effort, and fourth adalah brain. So jangan haraplah rezeki tu turun daripada langit kalau sistem ni pun kau tunggang langgang kan. Bisnes ni bukan pasal siapa yang start awal dulu, dia pasal siapa yang paling lama bertahan.